Ni, minum sikit ni. Ni basah sekak lu. Oh, nampak dulu. Jalan dah. Minum. Oh, Haus. okay. Nak lepaskan di tempat yang selamat lagi. Berapa hari dah awak di dalam tu? Saya sudah kasih air. Boleh makan burger. Pizza. Whiskas boleh? Whiskas pun boleh. Boleh je. Tengok juga lah, dia punya selera. Selamat sampai. Lain macam. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celoreng. Selamat petang. Sekarang ni kami on the way ke lokasi Mahas Anjing. Maklumat mengatakan ada anjing jatuh dekat anjing tu kat mana ni? Anjing tu? Anjing Jatuh di mana? Anjing dalam longkang. Apa macam mana ayat dia? Anjing dalam longkang perumahan ke? Kapal. Dekat kapal ya? Anjing dalam longkang, ternyata kapal-kapal. Anjing tu menyamar jadi apa? Badang. Anjing tu menyamar jadi apa? Badang. Jadi badang. Ingat dia badang. Dia ingat dia boleh apa? Dia ingat dia boleh naik sendiri tu. Akhirnya dia perlukan pertolongan lah pemubah juga. So sekejap lagi kita tengok keadaan dia macam mana dekat sana. Dan insyaAllah kita akan bawa dia naik ke atas. So macam biasalah, ada Adik, ada Abisul, Abang Kimi. Batuk, bertiba batuk. Cik Charlie di hadapan, Cik Roslan memandu. So tak buang masa, jom kita pergi selamatkan anjing. Ada lubang lah. Aduh, itu rapi. Mana kanan kiri? Ni kanan ni. Oh ni kanan ni. Oh, mana situ? Dalam lubang tu? Tu, dia ada bateri lah. Tak boleh naik ke? Anjing sendiri ke? You punya anjing ke? Anjing siapa? Anjing Lia. Ada collar. Itu ada collar? Ada collar. Ya. Yeah. Ada banyak anjing tu. Jadi kalau kita bawa keluar, kita biar je. Macam mana lah? Ada idea? Pakai suami tu. Anjing siapa? Naik. Tapi aku rasa dia tak gigit ni. Kau pegang leher dia, boleh lah? Tak, try dulu. Ambil kayu, try usap belakang dia, tengok. Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Tak lah. Burak lah. Oh, mantap lah. Dah lari dah. Jangan main dekat sini lagi. Ayah. Ya. Boleh tak beritahu nak pakai tangan? Ni jiwa kena sabuk dah ni kalau setara ni. Ya. Air ni pun main tahan kat ni. Air ni kena samak ke macam mana? Sorry. Dia bagi kawan-kawan kena gampang. Semua kena sama ni kalau macam ni. Cukup tak? Busuk. Bau dia boleh tahan bau dia. Kalau aku tangkap hidup-hidup. dengar Kimi kalau biar awak anjing. Dia suka. Dia punya mainan dia kan. Itu main memang dia mainan anjing. Itu mainan dia. Betul? Awak.
Itu sebab apa? Kalau Soleh lambat sikit tadi memang Kimi lah buat naik. Terjun dalam. Jun. Asal. Aduh, anjing ni pun satu hal juga. Anjir telah diselamatkan anjing. Aduh, tak tahu kenapa dia boleh berenang kat dalam tu. Masa dia saja sebenarnya dia nak berenang je, tapi Dia orang adalah- terangkap. Dia adalah CEO. Dia lah seorang CEO. Diorang tak tahu. Diorang tak tahu sebab tu dia pakai gelang tu tadi. Kalau tengok kan tadi anjing tu Dia macam tengok siapa baik hati yang selamatkan dia. ya, abang bomba juga yang selamatkan kan. So, Ni Soleh jadi orang kaya lah kan. Jadi orang kaya lah. anjing tu bagi duit. Sebab anjing tu CEO. Dia penyamai tu. Dia lari tadi tu pergi ujung tu dia bertukar jadi manusia. Kau memang betul ikut drama. Dia memang kawan Xiaomi. Memang ikut drama kau ni, drama Cina ni. Dan aku rasa tu macam anjing orang bela kot sebab ada apa? Collar. Ada collar tu, ada gelang kat leher dia kan. Apa psikolog? Bukan collar. Apa pun, semua selamat, selesai. So, terima kasih kerana menonton video kali ni. Tadi kucing, ni anjing. Banyak kes yang ni. Pasti. Semua pasal haiwan. Lepas ni tak tahu apa. Akhaun. So, terima kasih banyak-banyak kerana menonton dari awal sampai habis. Macam biasa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Bye. Assalamualaikum. Sat.